Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. Hari ini kita terus kepada chart. Hari ini berapa bulan? Hari ini hari Rabu 29 hari bulan 10 29 Oktober 2025. So hari ketiga dagangan dalam minggu ini. So kalau kita nak recap balik pada analisa lepas yang mana kita target yang memang kita nak buy. Saya dah kata, saya ada bagi tahu dekat analisa lepas yang mana ada dua zone di sini dan juga di sini untuk kita nak buy kuat-kuat bila masuk, dan especially di sini ya, once dia dah tutup gap selalunya dia akan datang balik. Tetapi apa yang berlaku, price keep on membuat kenaikan, membuat uptrend. Nampak sini. So kalau kita tengok pergerakan harga dah terlalu jauh, dia pergi terlalu jauh meninggalkan kita selama 2 hari ni. Okay. So kita tengok zone yang baru sebab kita tengok memang price kuat untuk membuat kenaikan, sedang mendaki dengan cara yang nampak gayanya belum ada tanda-tanda yang dia nak patah balik. Dia memang keep on membuat kenaikan, keep on membuat uptrend. Okay, dalam video analisa yang kita share, selalunya yang kita share analisa especially Nasdaq dan juga Dow Jones dia boleh juga digunakan untuk instrumen lain. Cumanya tak kira nak trade gold ataupun nak trade currency ataupun nak trade index, nak trade oil. So semua ni kita, semua technical ni kita boleh gunakan. Cumanya bergantung kepada kesesuaian market pada waktu tersebut. Adakah market tengah laju ataupun market tengah tak berapa nak laju. So depends pada kekuatan market pada waktu tersebut. Okay, so kalau kita tengok bermula daripada bawah sini, pergerakan harga keep on membuat kenaikan, naik dan terhenti di sini, dia buat base. Kemudian dia naik lagi sekali, dia terhenti di sini membuat base, dan sekarang price sedang membuat new high, sedang membuat satu lagi lonjakan ataupun kenaikan harga di sini. So apa yang kita perlu buat, kita kena marking dulu zone ini, sebab saya tengok zone ni dia tak berapa besar. So kita boleh marking, dia ada beberapa cara marking sebenarnya. Nak marking, yang pertama, okay, kita ambil engulfing ni, engulfing buy. So bila ada engulfing, tak kira engulfing buy ataupun sell, itu adalah petanda awal yang buyer dan juga seller dah start masuk. Contoh ini adalah engulfing buy. So buyer dia dah start masuk dan kita tunggu untuk price datang semula ke zone yang dia dah breakout. So di time frame yang lebih kecil memang kita akan nampak clearly ini adalah breakout yang berlaku. Tak kira di time frame M15 ataupun di time frame M5. Okay, jangan kita nak entry kat sini sebab dia agak high risk. Yang kita boleh entry, zone yang paling sesuai untuk kita nak entry ataupun kita nak lowkan kita punya risk adalah di dalam zone ini. So ada 3 cara macam mana kita nak marking. Yang pertama adalah daripada daripada shadow hujung dan juga shadow atas dan juga shadow bawah. Itu yang pertama. Jika shadow atas dan juga shadow bawah itu terlalu kuat, kita kecilkan zone, kita ambil body hingga shadow bawah. So zone dah jadi makin kecil, so kita punya risk pun dah jadi semakin kecil. Tetapi kemungkinan untuk price nak masuk zone tu dia dah jadi kurang, sebab kemungkinan dia akan touch dekat shadow sahaja. Dan yang ketiga adalah shadow bawah sahaja, daripada permulaan shadow sampai body. So ini selalunya nak dapatkan sharp entry, selalunya sini lah. Tetapi kemungkinan nak sampai tu lagi rendah. Okay, so kena faham yang tu lah, dia punya teori dia. Tapi dalam situasi sekarang, kalau kita tengok candle ataupun zone ni tak besar, 26050 sampai 26023 so lebih kurang dalam 30 pip. Boleh kita ambil daripada
body daripada shadow atas dan juga shadow bawah. Kita ambil pucuk ke pucuk. So kita tunggu untuk price masuk balik dan kita markingkan ini sebagai support ataupun buy zone. Alright. So kita dah marking dan kita tunggu ataupun kita letak pending order jika price dah sampai dan dia akan hit and run. So kita tunggu untuk price sampai masuk ke dalam zone, barulah price akan react untuk naik semula ke atas. Banyak mana dia naik depends pada kekuatan market pada waktu tersebut. Memang dia akan react. Saya boleh katakan dia confirm akan react. Dia akan masuk dalam zone, dia akan naik. Banyak mana dia nak naik tu depends pada current situation lah. Sama ada dia akan turun waktu news release ke, ataupun ada apa-apa news yang release ke, dia akan laju. So kalau macam sekarang kita nampak uptrend, kemungkinan dia akan masuk dan dia akan terus pergi lagi 200 ke 300 pip naik ke atas. So depends lah pada kekuatan market pada waktu tersebut. Cumanya letak pending order. Okay, kalau nak layer, pastikan layer di tempat yang berlainan, jangan layer di tempat yang sama. Dan pastikan korang ada plan di mana nak letak stop loss ataupun di mana nak letak cut loss. Okay, so contoh kalau korang punya equity ataupun korang punya stop loss, korang sanggupkan risk, so korang sanggup beriskan 50 pip. So letak 50 pip daripada atas sini sampailah di mana 50 pip. Di situlah korang punya stop loss. Okay, so itu cerita di Nasdaq. Kita target di zone inilah kita akan buy. Dan kita nak tengok di US30. Di US30 pun cerita dia lebih kurang sama je macam Nasdaq. Sebab pergerakan Nasdaq dan juga Dow Jones selalunya dia akan bergerak seiring. Dia jarang bergerak berlawanan arah. Dia akan bergerak seiring. Kalau Nasdaq uptrend, Dow Jones pun selalunya akan uptrend. Cumanya uptrend ataupun candle yang dia buat tu, adakah banyak wave ataupun dia nampak sebatang-sebatang. So depends lah. Okay, so kalau kita nampak di sini adalah target untuk kita nak buy ataupun support zone di bawah sini. Dan kita target price untuk masuk dan baru price terbang. Tapi price tak sampai, dia keep on bermain di sini. Di sininya dia bermain. Di sini saya ubah sikit. Di sininya dia bermain dan price naik ke atas. So tak apa, biarkan itu berlalu sebab saya nak ubah zone ini ke zone ini. Right. So zone ini masih lagi fresh. Yang mana kalau penerangan saya bagi dekat Nasdaq tadi, okay, kalau saya ambil shadow sini sampai shadow sini, price dah masuk dah. So kalau siapa yang nak entry, boleh entry di dalam zone ni. Tapi risk dia besar, 47688 sampai 47604. So lebih kurang dalam 80 pip zone ini sahaja. So siapa yang sanggup riskkan 80 pip, boleh entry bila price dah masuk ke dalam shadow atas dan juga shadow bawah. Tetapi saya nak kurangkan saya punya risk, saya ambil zone candle ni sampai shadow bawah ni. So bermula 67640 sampai 47604. So lebih kurang dalam 40 pip bila saya sanggup riskkan saya punya equity, saya punya entry. So saya target nak masuk zone ini. Saya akan letak pending order dalam zone ini dan ambil TP at least di mana, at least di resistance zone ini. So letak pending order di setiap harga yang berlainan, tetapi dalam zone setiap 5 ke 10 pip ataupun 3 ke 5 pip, depends pada korang punya equity. Korang punya equity ada berapa dan ataupun korang sanggup losskan berapa. So korang kira lah berapa yang sesuai, bergantung kepada strategi masing-masing. Kena ingat, analisa yang saya share ni sebagai trade idea saja, sebagai korang punya guidance. Kalau korang nak nampak, mungkin korang tak nampak zone tu, tapi korang tengok video analisa ni, korang boleh nampak. Ini video ni sekadar untuk tujuan sharing saja. Okay, pastikan korang monitor dulu sebelum nak entry. Sesuaikan dengan korang punya trading plan ataupun korang punya trading strategi. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Kita akan tengok balik maybe 2 hari lagi ataupun esok, maybe Jumaat, kita akan tengok balik adakah zone kita ni berjaya menghasilkan profit ataupun tidak. Okay, seperti biasa sebelum akhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk,
Sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blow. Okey, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.